Okay. Lepas tu kita pun pelan-pelan lah. Jangan terus macam tu. Kan? Dia apa-apa pun, ni stretching dulu. Dia semakin longgar, push lagi. Dia macam tu. Jangan macam cara yang ganas tu. Sini akan tegang. Ni. Sakit kali. Bawah ni. Kan? Tu macam tu tak cantik lah. Ni kali pertama buat dia tengok berapa persen dia punya okeynya. Ni bila ada sakit baki tu balas lagi sekali. Rasa takut lah. Dia ada connection dengan ni. Tulang bikat. Ni. Dia macam melekat lah. Ni kes kronik. Kronik dah lama lah maksud dia. Bukan kes yang sebab jatuh baru-baru ni terus jadi sakit. Kes yang lama. Sendi dah ketat. Takkan nak terus je tarik. Kuat. Master pun tak terbuat. Jangan. Dia boleh buat sakit. Orang rasa sakit. Cakap memang senang. Saya boleh cakap sabar. Tahan je, tahan. Mana boleh macam tu. Buatnya perawat sendiri yang jadi pesakit. Dia pun tak mengerupuk lagi terus. Kena 2-3 kali sesi ni. Sebab dia dah melekat sangat. Macam simen tu. Ya, okey. Okey dah kan tu. Okey. Dia rosak buat. Mana? Aku menentukan nama dulu lah. Baru boleh buat order baru. Terus bakal tak masuk lagi. Dia tak perlu hold dulu lah tu. Kira baik. Boleh. Saya tahu okey tak? Okey. Okey. Ini sangkut. Dia makan kapal lunan tu masalah. Cara yang mudah kita buat sendiri tu, pergi kat dinding tu. Tekan. Tekan. Sambil-sambil tu buat macam ni. Ni paling mudah. Ini. Itu boleh. Masalah nak buat selamat. Dia panggil apa? Spider tu kan? Kalau nak naik kan? Kita guna buat ni bekam ni. Bagi lembut ni.